Hello, good morning. Saya Dato' Vijay ya. Saya tengok TikTok ni panas. Saya baru balik dari Jepun. Lepas balik Jepun je saya tengok. Sini Papa Gomo hantar Salim, Salim hantar Papa Gomo. Pagi tadi saya tengok Jebat pula hantar Salim. Cakap pasal kita punya jual ayam semua lah. Okey, saya kenal Salim tahun 2007. Dia duduk hotel saya. Dulu saya ada hotel dekat Times Square. Dia duduk hotel saya. Masa tu dia tak ada duit pun. Masa dia susah, tak bayar duit hotel pun. Tapi orang minta sedekah, dia bagi juga. So, saya lihat dia dari situ. So, kita orang minta sedekah, kita bagi RM1, RM5, RM10. Tapi dia, kalau dapat 50, dia bagi 50. Dapat 100, dia bagi 100. So, perangai dia macam tu dari 2007. Saya kenal dia dari 2007, dia duduk hotel saya. Lepas tu, dari situ kita jadi partner. Kita bawa ayam masa PKP. So masa PKP, banyak rakyat susah. Tak ada beras, tak ada duit makan. Okey, kita bagi lebih kurang 800,000 nilai, bagi hamper kepada semua. Kita guna duit SM Chicken Boss. So Salim pun tolong banyak. Dia cakap, "Tok, tak apa, bagi je." So Salim ni suka tolong dari dulu, bukan sekarang. Sekarang dia memang lebih lagi dia buat lah. So nama Sultan Pemurah memang lekat untuk dia lah. Dia memang Sultan Pemurah dari dulu. Kalau kita ada 1 juta, kita akan jaga keluarga kita, kita akan beli rumah, kita akan jaga kita. Tapi dia tak. Kalau dia dapat 1 juta, dia habiskan 1 juta sedekah orang. Kalau dia dapat 10 juta, dia pun sedekah orang. Saya kenal dia Salim dari 2007. So rakyat boleh nilai macam mana Salim. Okey, siapa dia, apa dia buat. So dia punya personal life saya pun tak pernah tanya. Okey, tapi dia suka tolong rakyat. Orang yang susah dia mesti akan tolong. Dia suka hantar orang pergi umrah. Saya pernah tanya dia, "Bang, kenapa you rugi duit macam tu, sedekah semua, hantar orang umrah semua? Lagi baik simpan tu duit." Dia cakap, "Tak apa tu, ini Tuhan bagi, kita tolong orang." Dia cakap macam tu. So saya nak bagi tahu sikit lah tentang Dato' Seri Salim lah. Kalau saya tak bagi tahu, saya bukan kawan. Okey, saya kawan dia. Dia memang baik. Dia memang Sultan Pemurah. Dia memang suka tolong orang. Okey, good luck.